Laksamana Madya Datuk Sabri Zali, yang di mana dia menggelarkan saya pemfitnah. Bila dia kata saya fitnah, saya pemfitnah lah, kan? Jadi saya nak bagi tahu, menggelarkan orang pemfitnah tu juga merupakan satu fitnah. Saya dalam satu siri pendedahan bagaimana mendedahkan bagaimana Angkatan Tentera Malaysia ni, pertahanan negara, sedang dijarah dan sedang dikawal oleh kartel. Benda ni bukan baru, tetapi apabila kita melancarkan Op Sun Tzu, kita telah dapat akaun Panglima Tentera Darat, ahli keluarga Panglima Tentera Darat. Kemudian kita Op Sun Tzu digantung sebentar kerana isu ICU yang saya akan sentuh nanti. Kemudian kita beralih ke Op Yamashita. Op Yamashita ini saya telah lancarkan di Putrajaya, di mana satu laporan polis dibuat, dan Op Yamashita ni adalah untuk membongkarkan ekosistem, atmosfera dalam bagaimana kartel mengawal. Berapa nama saya sebut, dan hari ini juga saya dipanggil ke Bukit Aman, ke Dangwangi, kerana laporan polis saya disandarkan balik ke Dangwangi untuk menyerahkan dokumen-dokumen berkenaan dengan Op Yamashita. Selepas ini akan ada Op Hiroshima, di mana kita akan meletupkan bom sebesar-besarnya, dan akhirnya kita akan ke Op Jebat. Itu fasa kita. Okay. Pertama sekali saya imbau balik ketika hari Isnin 2 minggu lepas, ketika saya membuat laporan polis ke atas Op Sun Tzu, iaitu saya menyerahkan butiran akaun Hafizuddin Jantan dan beberapa maklumat tambahan akaun berkenaan dengan proksi dan juga ahli keluarga Hafizuddin Jantan dengan membuat ke Commercial Crime. Saya telah menyebut bahawa ini bukanlah gerak kerja saya yang pertama dalam menyentuh berkenaan dengan ini. Pada Julai 2024, ketika dia dah sebut, jadi saya sebutlah, ketika Datuk Sabri Zali hendak dinaikkan menjadi Panglima Tentera Laut pada ketika itu, di mana Tentera Laut akan berpencen pada sekitar Ogos 2024, saya telah mendedahkan satu set dokumen sulit yang merupakan komunikasi kertas keputusan siasatan SPRM dengan MINDEF, di mana semua dokumen tersebut ditandakan sebagai rahsia besar. Rahsia besar. Oleh kerana saya buat laporan itu, dua tindakan. Satu, apa yang berlaku ialah laporan polis daripada Angkatan Tentera, kerana saya bersalah mendedahkan dokumen rahsia. Bukan kerana saya tipu, memalukan atau apa. Kenapa saya ditangkap, direman hampir seminggu? Kerana persoalan saya mendedahkan dokumen rahsia. Maknanya ialah keputusan kes SPRM yang mengkaitkan Sabri Zali dengan kegiatan rasuah itu adalah dokumen betul. Itu. Jadi bagi saya itu sudah menjawab persoalan kaitan dia dengan kegiatan rasuah. Kereta apa semua disebut secara butirannya, kan? Selepas ini, butiran ini saya akan terbitkan semula di Facebook saya. Harapnya saya tidak dikenakan tindakan lagi sekali, kerana hari itu dah kena dah. Kalau lagi sekali, saya pun most welcome. Jadi tuan-tuan boleh tengok bagaimana label rahsia itu digunakan untuk menutup korupsi dan disalahgunakan. Pertama. Kedua, tindakan pada ketika itu Datuk Sabri Zali yang dikatakan akan naik menjadi Panglima Tentera Laut
akhirnya tidak menjadi Panglima Tentera Laut. Dalam sidang media saya hari Isnin 2 minggu lepas, saya menyatakan perkara ini dengan menyebut bahawa pada maklumat saya, kemungkinan Datuk Sabrizali ni pertama kecewa tak dapat naik, kedua mungkin dia ada maruah dan dia rasa malu dengan pendedahan tersebut, dia berpencen awal. Tetapi saya dihubungi oleh teman-teman daripada Tentera Laut khususnya dan teman-teman yang berada di MINDEF menyatakan bahawa saya salah. Datuk Sabrizali telah menjadi pengerusi Puspahanas. Puspahanas ni apa? Sekolah latihan paling tinggi Angkatan Tentera. Tentera udara, tentera laut, tentera darat, semuanya, termasuk juga ada beberapa pasukan-pasukan tentera daripada luar juga dilatih di situ. Kan, Puspahanas. Jadi kerana itu saya telah buat posting semula membetulkan kenyataan saya, di mana saya juga turut membuat beberapa pendedahan mengikut carian dan networking saya. Termasuklah saya telah mengeluarkan ikut carian saya gambar quote unquote mesra dia dengan seorang wanita. Kedua, saya tak nak naikkan video, nanti orang jadi 18SX kan. Saya tak nak naikkan video, tapi saya ambil print screen video tersebut daripada hotel, di mana memang dia sampai ke hotel. Malah saya ambil print screen tangkap layar daripada salah satu hotel di mana dia check in nama dia sendiri dengan menggunakan title Angkatan Tentera tu. Saya tak pastilah, mungkin dia nak 10% diskaun hotel tu ke apa kan, wallahualam. Dan saya juga menemui ada satu LOD, tuntutan undang-undang daripada suami wanita tersebut kepada Datuk Sabrizali, ekoran daripada Datuk Sabrizali telah mengganggu rumah tangga dia, dan ini memang ada dalam perundangan Malaysia, malah dalam court martial undang-undang tentera pun ada kan. Jadi saya naikkan. Lantas 2 hari selepas saya naikkan, Datuk Sabrizali telah buat sidang media di premis tentera dengan pakai baju tentera. Kerana itu saya sebut kan, Datuk Sabrizali, pertama sekali, kamu dapat clearance atau tidak kebenaran daripada Angkatan Tentera, Majlis Tentera ataupun MINDEF ataupun menteri. Kamu bercakap isu peribadi kamu kan, pergi main golf dengan perempuan apa semua ni isu peribadi, bukan isu tentera kan. Kamu bercakap isu peribadi dengan pakai uniform dan bawa pula seorang lawyer yang adakah lawyer tu menjadi panel kepada Angkatan Tentera Malaysia kan. Kemudian dia menuduh juga saya fitnah dia kan. Maka hari ini tuan-tuan, kan itu saya kata, kalau tak sedia, rasa bersalah dan dia memang lakukan, cuba bertenang, akui kesalahan dan berdepan dengan tindakan, bukan menutup salah penipuan dengan penipuan yang lain.